Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, bosku masuk penjara. Tu kehebatan Ismail Sabri. Gaji penjawaan, perkhidmatan awam, polis, tentera. Dapat apa? Zaman Ismail Sabri, zaman Deng Cirit dapat apa? Tak naik gaji saudara, cerita je. Melayu, Islam. Paket minyak masak pun tak selesai. Waktu itu, hari ini paket minyak masak paket tu lambat-lambat ke kedai. Hari ni, dulu susah. Kan? Nak cari minyak masak paket tu. Susah. Sekarang ni lambat lah. Jadi kalau itu pun daya tak nak nilai, kan? Duk nostalgia zaman-zaman UMNO menuntut kemerdekaan, duk baca zaman-zaman dulu. Kau baca zaman-zaman UMNO membela orang Melayu zaman Tun Razak. Memanglah UMNO waktu tu hebat. Tun Razak membuka Felda. Memang zaman tu UMNO hebat. Tapi selepas itu, zaman Mahathir, zaman Pak Lah, yelah, nak jadi kerajaan yang betul jujur, yang betul ada semangat serta kawan, ni banyak ujian dia. Di antara ujian dia ni lah dia, ujian dia. Kan? Bila kawan tikam belakang. Sebab tu saya selalu kata dalam live sebelum ni, kan? Kita dengan musuh ni, tak apa, senang, kita dah biasa lawan musuh ni. 20 tahun kita lawan musuh politik kita. Tapi yang tak tahannya, bila orang khianat kita, itu kita tahan. Bila khianat, masalah. Orang dah sedap khianat sebenarnya. Dia sebab tu kita perbuatan khianat ni jangan mulakan. Jangan mula khianat kawan. Kalau dah khianat, memang seronok rasa buat khianat. Kan? Macam Batu, apa semua ni, PAS ni. Dia dah biasa dah khianat. Buat kat jantan buat atap. Boleh pengkhianatan. Kan? Seronok pula. Kali ni dia buatkan Negeri Sembilan. Tarik sokongan kepada MB Negeri Sembilan. Tujuan dia nak terbuat atap kat Negeri Sembilan. Kan? Tapi gagal. Cik Min bubadun terus. Kan? Seronok buat khianat. UMNO pun seronok. Sebab sebelum ni dia khianat dia Muhyiddin Yassin. Dia tarik sokongan dengan Muhyiddin Yassin. Jatuh kerajaan PN. Sebab apa dia khianat Muhyiddin Yassin? Sebab UMNO nak jadi Perdana Menteri. Dia ingat Zahid boleh jadi Perdana Menteri. Rupanya tak dapat. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Seronok pula khianat. Kan? Khianat UMNO dekat Negeri Sembilan melalui Tok Jalal. Nak menghalalkan tindakan Tok Jalal tu, mengkhianati, dia gunakan institusi istana. Konon-kononnya Tok Jalal ni membela raja. Kan? Nak bela raja, kena turunkan Yang Tuan Besar. Ini masalah dia. Kau kata kau nak bela raja. Kan? Tetapi yang kau sibuk sangat ni mempertikaikan keabsahan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Membela raja apa macam tu. Yang sebenarnya terus terang je. Kan? Terus terang je kata yang kita ni nak jadi Menteri Besar. Daripada lepas PRN dulu lagi. Sebab tu MB Negeri Sembilan ni lambat sikit kat Supah. Sebab tu Jalal tengah adjust nak jadi Menteri Besar. Itu sebenarnya. Betul dalam hati ni semangat membara, tersimpan. Nak tunggu masa je Menteri Besar. Jadi dia buat cara macam ni. Konon-kononnya tak suka MB. Saya bukan tak suka PA, saya ni tak suka MB je. Ada perangai macam tu. Kan? Parti nak, tapi pengurusi parti kau tak nak. Perangai apa ni? Kata Jalal. Sebab itu saya datang je Lebu ni. Sebab tu Jalal bertanding kat sini. Kat 2 petang. Kan? Biarlah kawan-kawan lain pergi tempat lain. Ada ramai lah orang Pahang pergi kat tinggi kan. Saya datang je Lebu saudara. So, saya nak tengok orang yang haka ni tumbang kat je Lebu ni. Kan? Itu yang saya nak tengok. Saya sekarang sampai kat Simpang Petang. Pekan Simpang Petang. Ni kuda perang saya. Kuda perang bawa daripada Kuantan. Ni calon Dun Petang. Muhammad Umri. Daripada AMK. Ni kaya kuda. Sengit lah weh. Umri. Sama dengan Tok Min. Kesian Tok Min weh. Kan? Bekerja kuat kan Negeri Sembilan, pulihkan Negeri Sembilan punya ekonomi. Negeri Sembilan dah jadi sebuah negeri yang maju.
Dah sekali bila dia simpan duit reserve. Tengok dia tu. Ojo ada apa semua. Tengok lah, aku tak rasa aku tak makan, aku kenyang. Tu, sana. Incas ni, tak makan pun tak apa, jangan nak buangkan. Ha. Kita dah tua, dah berumur, tak apa nak makan kan. Kojoi ada ni, nampak ni? Ha tu, nampak tu? Jadi tentukan Negeri Sembilan, jangan bagi penyakor perintah. Cukuplah. Samad pun duduk dalam penjara dah. 6 tahun. Samad duit Felda. Kan? Ha, jaga Ahmad duit Felda tu Samad pimpin UMNO, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Ha, kan? Kau nak bagi lagi parti tu? Parti tu nak sangat jadi kajian sekarang ni. Sebab apa? Penakau ramai lagi. Ismail Sabri tak kena dakwa lagi. Setiausaha Agung UMNO. Ha, Tekunan tu kemasuk dah siasat dah. Belum dakwa lagi. Jadi dia dapat rasa kan. Bila masa je dia orang akan dimasukkan mahkamah.